Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah berkaitan dengan subsidi bahan api RON95. Tenggara ucapkan syabas kerana membuat keputusan berani laksanakan subsidi minyak RON95 bersasar, kekang ketirisan, beri penjimatan antara 2.5 hingga 4 bilion setahun kepada negara, dan subsidi bahan api secara pukal selama ini sebenarnya banyak mengalir kepada orang asing yang bekerja di sini ataupun yang berada di sepadan, baik di Thailand dan juga Singapura. Jadi adakah pihak kerajaan bercadang untuk mengkaji semula had kota 300 liter supaya secara berkala berdasarkan trend penggunaan, memandangkan negara kita memiliki pelbagai cuti perayaan, termasuklah pada tahun hadapan kita akan ada tahun melawat Malaysia. Jadi mungkin penggunaannya tinggi, jadi mungkin kerajaan boleh melihat untuk mengkaji 300 liter ini. Dan apakah langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan tiada pengusaha stesen minyak yang cuba mengambil kesempatan ke atas subsidi yang diberikan. Ketiganya berkaitan dengan subsidi RON95 ini, adakah pihak kerajaan melibatkan NGO-NGO, termasuk NGO-NGO kepenggunaan, NGO-NGO perkhidmatan kereta sewa dan sebagainya, termasuk juga majlis-majlis belia negeri ataupun majlis-majlis belia daerah untuk sama memantau pelaksanaan RON95 ini, kan, supaya dia lebih berkesan. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan RON95 ini, saya menyampaikan suara orang Kota Tinggi. Apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk menangani kepenggunaan rakyat di pedalaman yang jauh dan tiada akses kepada pam minyak? Contohnya di daerah saya, di Sedeli, Kota Tinggi. Sebelum ini pun di Sedeli memang tak ada pam minyak. Jadi rakyat di sana beli guna pam dekat kedai itulah. So harganya dimarkup sedikit. So bila harganya dah RM2.60, sekarang ini pada peringkat jual beli di sebelah sana, harga dah jadi RM3.20. Sebab apa? Sebab tokey kedai tak dapat nak beli guna IC dia sebab ada had. Jadi bila dibeli untuk kegunaan masyarakat di Sedeli, dia menaikkan harga. Jadi perkara ini mungkin ada mekanisme benda masih baru, tetapi kerajaan dimintalah untuk memikirkan mekanisme supaya boleh menangani masalah ini, iaitu RON95 ini penyasarannya di kawasan-kawasan pedalaman yang kita ganggu. Ini tak termasuk lagi Sabah dan Sarawak, ini saya sebut di Kota Tinggi Johor, berlaku di Sedeli. Kalau di Long Seridan agaknya Tutuh Baram, Kampung Matugong dan lain-lainnya itu mungkin lebih sukar. Yang Berhormat, sebentar. Saya tumpang sikit. Saya. Yang Berhormat, kadang masyarakat pendalaman macam mana Yang Berhormat cakap tu, kan. Jadi mereka ni kadang tak faham RM1.99 tu dengan RM2.60 tu. Kerana mereka nak pergi